Bagaimana jika seorang tu berdepan dengan situasi dia berpuasa sunat hari putih atau puasa Isnin Khamis dengan menghadiri jemputan makan di rumah kenalan dan sebagainya? Adakah dia tetap berpuasa atau dia buka puasa untuk menghadiri jemputan kenalannya? Asal dia nak puasa pada hari itu ada pilihan, maka demikian sama ada dia nak teruskan puasa itu atau tidak, dia ada pilihan. Ini secara prinsip kerana dia adalah puasa sunat. Dia dah puasa sampai ke waktu tengah hari atau sampai ke waktu petang, ada jemputan. Mana yang utama? Mana yang afdal? Diteruskan atau dia buka puasa? Jawapannya bergantung kepada keadaan. Sejauh mana perkara itu ambil kira oleh tuan rumah. Sekiranya tuan rumah memahami, maka dalam keadaan itu kita hadir, tapi tak perlulah kita nak buka puasa. Sebab apa? Sebab tuan rumah pun dia tak kisah pun kalau kita puasa, yang penting kita datang. Contoh, kita tunjuk muka saja tanpa kita makan juadah hidangan yang diberi. Dia tak terasa pun, dia tak tersinggung dan sebagainya. Maka dalam keadaan itu boleh saja kita himpunkan kedua-dua dengan kita teruskan puasa dan kita menghadiri undangan tanpa kita menjamah juadah yang disediakan. Berbeza kalau sekiranya kita khawatir tuan rumah akan tersinggung. Kalau kita tak makan, nanti dia terasa hati dan sebagainya. Maka di situ ada kecenderungan untuk kita buka puasa. Sebab maslahat lebih besar untuk kita buka puasa. Supaya jangan timbul mudarat, jangan timbul masalah. Daripada kita nak mencapai maslahat puasa itu menimbulkan mafsadah atau menimbulkan mudarat. Sedangkan menolak mudarat didahulukan daripada kita nak memperoleh maslahat. Itu kaedah. Jadi bergantung kepada keadaan.